Semua orang boleh masuk syurga ketika mana keseluruhan kehidupan dia untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bangkit mandi kerana Allah. Macam mana tu? Dia macam ni, bila bangkit mandi tu, aku mandi kerana Allah. Kita hak tu kita tak buat. Dosa tak dapat, pahala tak dapat. Semua benda adat boleh menjadi ibadat ketika mana kita ikhlas dan niat kerana Allah. Kayuh basikal, berapa ribu kayuh. Setiap kayuhan itu kerana Allah. Sihat untuk beribadat, setiap kayuhan itu adalah pahala. Yang rogi kita tak niat apa? Pasal apa? Seronok, hobi. Main bola, hobi. Pergi mengai, hobi. Dah tak boleh apa pula tu. Kayuh basikal, hobi. Dosa tak ada, pahala pun tak ada. Nak jadikan benda adat jadi ibadat kerana Allah. Mandi kerana Allah. Kedua, tuan-tuan lap badan kerana Allah. Pegang baju bismillah. Bismillah kerana Allah. Tutup aurat. Tuan-tuan sikat untuk kemas kerana Allah. Hati adalah hati. Hati dia berjalan. Semua kerana Allah. Kerana Allah. Dia pergi dapur siap makan untuk keluarga kerana Allah. Cukup sang. Seorang suami ataupun ayah keluar rumah kerana Allah. Cari nafkah untuk keluarga. Setiap langkah dan nafas dia ditulis pahala oleh malaikat insya-Allah.